Dulu Fiza membesar dengan simpanan ASB. Daripada kecil, mak abah selalu pesan, simpan duit dekat ASB, dividen dapat tinggi. Jadi setiap kali masa dapat duit raya, dapat duit tabung sekolah, semua Fiza akan simpan dekat dalam ASB. Tapi bila sekarang ni, dah makin tua ni kan, Fiza makin rasa Fiza dah sedar, nilai duit kita ni makin susut. Dulu RM50 boleh beli macam-macam. Tapi sekarang ni, nilai RM50 kita makin sikit barang yang boleh dibeli. Rasa kecil sangat nilai duit kita pada hari ini. So, setiap tahun harga barang semakin naik, tapi nilai duit kita makin jatuh. Bila Fiza tengok baki dekat dalam ASB, rasa macam duit kita banyak, tapi kuasa beli makin lama makin lemah. Fiza mula fikir, kalaulah kita simpan dalam bentuk duit kan, sampai bila kita nak kaya? Sebab itulah duit ni nilai dia makin mengecil. Masa tu Fiza ubah strategi. Fiza kekalkan duit dekat dalam ASB ni untuk hanya kecemasan, dana jangka masa pendek. Tapi untuk jangka masa panjang, Fiza akan tukar dalam bentuk simpanan emas yang macam ni. Sebab ia kalis inflasi, tapi nilai dia naik seiring dengan kenaikan kos hidup kita sekarang ni. Contohnya 100 gram macam ni, Fiza memang niatkan untuk pergi haji. Bila harga barang naik, nilai emas pun akan naik. Tapi kalau kita simpan RM200,000 dekat dalam ASB, nilai dia tak sama lagi untuk 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang. So kalau tuan-puan ada simpan dekat dalam ASB ataupun tabung haji yang memang tak guna dalam masa terdekat ni, tukarkanlah sebahagiannya ke dalam bentuk simpanan emas. So bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi barang CM dekat bawah tu, ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.